1, 2, 3. Ramadan. Ramadan hadir bukan sekadar untuk kita menahan lapar dan dahaga. Ia datang membawa satu seruan, satu peluang untuk kita berlumba. Bukan berlumba siapa yang paling laju, tapi siapa yang paling ikhlas dalam setiap langkahnya. Dalam diam, kita berlumba. Memberi tanpa diminta, membantu tanpa disuruh, dan berkongsi walau sedikit yang kita ada. Setiap senyuman, setiap huluran tangan, setiap kebaikan kecil, semuanya dikira. Semuanya bermakna. Kadang kita rasa langkah kita perlahan, tapi dalam perlumbaan ni yang dinilai bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan sepanjang perjalanan. Dan di penghujung Ramadan, kemenangan sebenar bukan siapa yang paling laju. Aylarca seni düşündüm, gözlerim seni aradı, sözlerin kalbi. Kolej Komuniti Tasik Gelugur mengucapkan selamat